Cek, 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 cek. 1, 2, 3. Halo semuanya cuy. Bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel kesayangan korang, channel Hafifi Marzuki. Jadi hari ini macam biasa, semalam punya video sudah ada pemenang. Saya dah post pemenangnya dekat siaran saya. Dan hari ini saya akan melakukan giveaway lagi buah melon 1 bilion. Macam mana cara untuk ikut giveaway ni bang? Cara nak join ni macam mana? Cara nak join senang. Korang tonton video ni sampai habis, subscribe, komen username korang dekat bawah. Nanti saya akan pilih pemenangnya. Itu dia. Ini dia saya buktikan. Ini adalah 1 bilion, buah melon 1 bilion. Saya akan bagi kepada orang yang bertuah yang komen username-nya di bawah. Cepat komen guys. Itu dia, 1 bilion, 1.076 bilion. Ini dia giveaway untuk video hari ini. Buah melon 1 bilion lagi guys. Ayo cepat. Jadi tanpa basa-basi, kita akan menuju ke tajuk kita hari ini. Apa dia? Tajuk kita hari ini adalah 5 item yang wajib korang beli ataupun jangan terlepas 5 item ni daripada Honey Shop. Nah, kita pergi ke Honey Shop sekarang juga guys. Item apa yang penting sangat tu bang? Item apa yang penting sangat tu bang? Itemnya adalah di sini guys. Itemnya ada di sini, di Honey Shop. Ini by the way, ini saya panggil Honey Shop. Dan ini saya panggil Breezy Bear Crafting. Okay, yang ini saya panggil Abang-Abang Madu ataupun Kompresor Madu. Ingat tu guys, ini adalah gelaran dia. Ini adalah Swarm Event. Okay, kita masuk ke sini. Item wajib yang korang tak boleh terlepas sama sekali guys. Item yang pertama apa? Item yang pertama ini. Item yang pertama adalah Flower Seed Pack. By the way, sudah update sekarang reset. Honey Shop ni kedai dia reset selama 30 minit. Setiap 30 minit dia reset. Item yang pertama adalah Flower Seed Pack. Kenapa dia jadi penting guys? Sebab dalam Flower Seed Pack ada satu tumbuhan, iaitu pokok lili guys. Pokok lili, pokoknya macam mana bang? Pokoknya macam ini ni, macam ini ni. Ni. Macam ni. Yang warna kuning ni, macam itu. Ada satu tumbuhan yang bernama pokok lili yang korang perlukan untuk menyelesaikan misi crafting ini guys. Dekat tong ini, dekat tong ini dia perlukan tumbuhan lili. Jadi korang perlukan Flower Seed Pack tu. Tumbuhan lili cuma boleh didapatkan daripada Flower Seed Pack. Okey, kita masuk ke item yang kedua, item yang paling penting. Item yang kedua apa? Item yang kedua adalah High Fruit Seed. High Fruit Seed ni kenapa penting bang? Sama juga kenapa penting High Fruit Seed. Penting kerana Crafting Bear ni memerlukan buah daripada High Fruit. Jadi korang perlukan buah tu. Buah tu cuma boleh dapat, ataupun biji benih tu boleh dapat dekat Honey Shop ini guys. Itu adalah item yang kedua yang korang tidak boleh terlepas sama sekali cuy. Jadi kita masuk ke item yang ketiga. Item yang ketiga apa bang? Item yang ketiga sorry. Item yang ketiga adalah Nectar Staff. Nah, Nectar Staff ni apa fungsinya? Nectar Staff akan memanggil gerombolan lebah-lebah ataupun gerombolan ataupun sekawan atau apa yang korang panggil. Yang penting tembuan ni lah kan, tembuan lebah ni, bee ni, bee lah senang cakap. Dia akan memanggil bee ni pergi dekat korang punya Nectar Staff. Jadi korang letak Nectar Staff korang tu dekat kawasan tumbuhan-tumbuhan yang korang inginkan terjadinya mutasi pollinate. Itu dia item ketiga. Apa dia? Item Nectar Staff. Korang boleh letak dekat sini. Dan itulah, macam itulah. Jadi kita masuk ke item yang keempat. Item yang keempat apa bang? Item yang keempat ini dia. Sabar, santai, santuy. Patutnya dia buat teleport pergi sini kan, jadi senang. Item yang keempat ini guys. Item yang keempat yang kita perlukan ataupun korang tak boleh terlepas beli adalah apa dia? Adalah bee egg. Kenapa bee egg ini sangat penting guys? Kenapa bee egg bee egg ni sangat penting? Kerana di dalam bee egg, haiwan-haiwan bee egg, okey saya tunjukkan, haiwan-haiwan bee egg kesemuanya memiliki fungsi ataupun kegunaan
membuat tumbuhan korang terkena mutasi pollinate yang digunakan untuk korang letakkan di crafting bag ini guys. Jadi korang perlukan mutasi. Jadi kalau nak cari mutasi ada banyak cara. Satu, tunggu event. Satu lagi itulah guys. Salah satu caranya menggunakan telur bee dan mendapatkan haiwan-haiwan jenis binatang bee itu sendiri. Jadi kita masuk ke item yang kelima. Kejap guys, saya terlepas apa ni? Item yang kelima. Item yang kelima apa dia? Mana dia item kelima? Item kelima apa dia? Item kelima ini dia guys. Ini dia honey sprinkler. Ini dia honey sprinkler kegunaannya apa bang? Honey sprinkler memberikan tumbuhan korang mutasi honey glaze. Contohnya macam mana bang? Contohnya macam ini guys. Saya tunjuk contohnya sekali ni. Tumbuhan yang terkena mutasi honey glaze adalah macam ini. Dia akan kekuning-kuningan. Tumbuhan ini diperlukan untuk menyelesaikan misi grizzly bear baby apa benda yang dekat crafting bear. Itu dia guys. Maksudnya crafting bear, tumbuhan yang sangat diperlukan mutasi honey glaze. Ini dia, honey glaze susah nak dapat. Jadi korang perlukan honey sprinkler. Jadi itu adalah 5 item yang korang tak boleh satu kali terlepas beli. Itu dia 5 item daripada saya yang sangat penting di update kali ini untuk menyelesaikan misi crafting bag ini guys. Misi crafting bag ini, itu dia. Jadi kita sampai jumpa lagi di apa guys, di tutorial Grow a Garden di lain hari. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan enjoy. What's up everybody, let's go.